Tanya salai ni rare ni. Okey, saya Muhammad Hasib bin Mazuki daripada Puncak Alam. First time ke dah pernah? First time. Dah lama nak datang sini tapi tak kesampaian. Itu bulan puasa pun penuh. So hari ni dah berkesempatan lah. Sebab saya memang peminat salai. Saya boleh ingam lah dengan tekak dengan sembilan saya. Tadi kita orang ambil keli bakar. Salainya kita try daging. Daging memang sinonim dengan salai. So kita ambil daging salai tadi. Favorite wife, udang petai. And then semua yang lain-lain semua ulam lah. Itu main kita target hari ni. Next time saya akan cuba itik salai dengan bakar-bakar yang lain lah. Saya pun memang peminat salai dengan bakar lah. Okay, dan tahu dekat Salai Paru juga kita ada lamb shank. Oh, ya ke? Datang boleh try. Okey, boleh cuba insyaAllah. Next time. Sini memang rasa dia lemak dia tu pekat lah kat sini. Lepas lain tu setiap orang ada unik dia masing-masing. So salai pun rasa dia punya memang unik lain sikit lah. So memang saya rasa memang berlemak. And then dia pedas tu biasa. Dia pedas walaupun belum makan, tapi kalau dah ketagih pedas memang ketagih pedas. Dia dah portion Salai Paru macam mana? Okay, harga dia depends. Ada yang berpasti dan ada berpatutan. So depends lah. So, bagi saya okay. So far makan untuk 4 orang lebih kurang dalam 60 something lah. So berpatutan bagi saya. Bagi sesiapa yang datang ke area Shah Alam, area Kelang ataupun KL, dah tak jauh dah, boleh datang ke restoran Salai Power untuk menikmati bakar-bakar dan juga salai lah. Boleh try lamb shank tu. Saya pun akan cuba akan datang.